dah hijrah, tutup aurat dengan sempurna. Orang-orang lama dia keluarkan gambar, video kita masa free hair, masa tengah zaman remaja lah. Zaman remaja kita dah cuba simpan rapat-rapat walaupun kita pernah buat dosa kan masa zaman remaja tu. So, tapi kita tahu dosa tetap dosa. Bila dah dosa, apa kita buat, kita simpan. Tak pun nak war-warkan, tunjuk orang aku buat dosa kan. Tapi bila dah ada orang buat macam ni, nak hilangkan rasa malu tu, you kena maafkan diri sendiri. You pernah buat dosa, pernah buat salah semua kan. You sendiri yang maafkan diri sendiri. So ni antara diri you dengan diri sendiri. Ni apa yang Fiza buat. Fiza tengok gambar-gambar lama Fiza. Baru-baru ni ada orang sebarkan gambar, video, free hair zaman remaja 10 tahun lepas, 11 tahun lepas. So, tengok balik gambar-gambar tu, Fiza maafkan diri sendiri. Maafkan diri sendiri dan Fiza tanya diri Fiza, Fiza masih buat tak apa yang Fiza buat dalam gambar tu? Kan zaman remaja kan. Kadang kita segan nak cakap benda ni sebab dosa tetap dosa kan. Tapi bila dah ada orang keluarkan benda-benda macam ni, so tak apalah, Fiza pun share. Bukan bermaksud kita selesa buat dosa, tak. So sekarang Fiza umur 28 ya, 28. Tapi gambar ataupun video masa Fiza remaja, free hair, seksi, yang lama-lama tu masa umur Fiza 18, 19 tahun. So macam mana Fiza hilangkan rasa malu. Fiza maafkan diri sendiri. Maafkan diri sendiri. Tanya diri sendiri, aku masih buat ke apa yang aku buat masa remaja tu? Masih pergi ke tempat-tempat tu? Kalau jawapan tak, you bukan orang yang sama. So you kena matikan benda-benda lama tu. So automatik perasaan malu you pun hilang. Kalau orang lain, you berubah lah macam mana pun, walaupun you dah berubah, gambarkan video tu 10 tahun lepas, 20 tahun lepas, tapi kadang orang lama, orang lain, dia masih ungkit. So memang tak boleh nak kawal orang, ubah orang. So apa you boleh buat? Ubah diri sendiri. Ubah diri sendiri maksudnya you sendiri yang berdamai dengan diri sendiri. Okay, berdamai dengan diri sendiri.